Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah lagi, beliau menceritakan kepada Urwah bin Az-Zubair bahawa Fatimah anak Rasulullah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar orang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta dengan beliau pesakanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada harta yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fai' di Madinah dan fadak, dan yang baki daripada khumus harta Khaybar. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Keluarga Muhammad hanya boleh makan daripada harta ini, dan sesungguhnya aku demi Allah tidak akan mengubah sedikit pun sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keadaannya seperti yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku akan melakukan seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Abu Bakar tidak mahu memberikan apa-apa kepada Fatimah. Maka marahlah Fatimah kepada Abu Bakar kerana itu. Qala, perawi berkata, maka dia pun meninggalkannya dan tidak bercakap dengannya sampai dia wafat ataupun mati, yakni Fatimah. Wa ashat, dan beliau hidup selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Apabila dia wafat, yakni Fatimah, suaminya Ali bin Abi Talib mengebumikannya pada waktu malam, dan dia tidak memberitahu tentang kematiannya kepada Abu Bakar, dan Ali menyembahyangkan jenazahnya. Ali mempunyai kedudukan pada pandangan orang ramai semasa hayat Fatimah. Apabila Fatimah wafat, Ali berasa orang tidak senang kepadanya. Ali nampak muka orang tidak senang kepadanya. Dia pun meminta untuk berdamai dengan Abu Bakar dan berbai'ah dengannya, dan dia belum lagi berbai'ah dalam masa beberapa bulan itu. Dia pun menghantar orang kepada Abu Bakar supaya datanglah kepada kami. Dia hantar orang, pesan kepada Abu Bakar, biar mari berjumpa dengan kita. Wala ya'tina ma'aka ahad, jangan ada sesiapa pun datang bersamamu. Dia tidak mahu, dia tidak suka kehadiran Umar. Faqala Umar li Abi Bakar, Umar pun kata kepada Abu Bakar, demi Allah, jangan kau pergi kepada mereka seorang diri. Abu Bakar berkata, apalah mereka akan buat terhadapku? Demi Allah, aku pasti akan pergi juga kepada mereka. Abu Bakar pun pergi berjumpa dengan mereka. Ali pun bertasyahud. Bertasyahud itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah apa semua tu sebelum dia bercakap. Kemudian dia kata, sesungguhnya kami memang tahu kelebihanmu wahai Abu Bakar, dan apa yang Allah telah kurniakan kepadamu itu memang kami tahu. Kami tidak berdengki pun kepadamu dalam perkara yang Allah telah berikan kepadamu itu, tetapi engkau telah bertindak sewenang-wenang terhadap kami dalam perkara ini. Padahal kami berasa kami berhak kerana hubungan kekeluargaan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah Ali bercakap dengan Abu Bakar sehingga mengalir air mata Abu Bakar. Apabila Abu Bakar bercakap, beliau berkata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku suka lagi aku hubungi daripada kerabat aku sendiri. Adapun pertelingkahan yang berlaku di antaraku dengan kamu berhubung dengan harta benda ini, aku tidak cuai sedikit pun daripada melaksanakan haknya, dan aku tidak meninggalkan apa-apa yang pernah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan berhubung dengannya, melainkan aku lakukannya. Maka Ali berkata kepada Abu Bakar selepas itu, esok temu janji kita.
petang nanti temu janji kita untuk berbai'ah. Apabila Abu Bakar, bukan esok, Asyiyah, petang nanti temu janji kita untuk berbai'ah. Apabila Abu Bakar selesai bersembahyang zuhur, dia pun naik ke atas mimbar lalu bertasyahud dan menyebutkan kedudukan Ali dan keadaannya yang belum lagi berbai'ah dan alasan yang telah dikemukakan kepadanya oleh Ali. Kemudian dia beristighfar. Thumma astaghfara wa tashahhada Ali. Thumma astaghfara. Kemudian beliau beristighfar dan Ali bertasyahud. Lepas tu pula Ali pula bercakap. Dia bertasyahud dan dia membesarkan hak Abu Bakar, dan dia menyebutkan mana hak Abu Bakar yang besar dan istimewa itu, dan tidak adalah yang mendorongnya melakukan seperti yang telah dilakukannya itu. Yani, tidak ada yang mendorongnya untuk tidak berbai'ah kerana dengki kepada Abu Bakar ataupun kerana menafikan kelebihan yang Allah telah kurniakan kepadanya. Tetapi kami fikir kami mempunyai hak dalam perkara ini. Tiba-tiba diputuskan tentang perkara ini secara sewenang-wenang. Kata dia, fawajadna fi anfusina, kerana itu kami merasa terkilan. Fasurra bidzalika almuslimun, setelah Ali menyatakan semua yang tersebut tadi, gembiralah orang-orang Islam. Waqalu, dan mereka berkata, engkau benar, betul. Fakana almuslimun ila aliyin qariban, maka orang-orang Islam menjadi hampir kembali kepada Ali bila Ali kembali kepada kedudukan yang sebenar. Lepas tu salah gini pun lebih kurang tu juga riwayat daripada Aisyah juga, Fatimah dan Abbas pergi bertemu dengan Abu Bakar. Mereka minta miras pesaka mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua pada masa itu minta tanahnya daripada Fadak dan bahagian Nabi daripada harta Khaybar. Faqala lahuma Abu Bakar, tetapi Abu Bakar kata kepada mereka berdua, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perawi mengemukakan hadis seperti makna hadis Uqail yang meriwayatkan daripada Zuhri. Cuma dia berkata, kemudian Ali bangun, dia menyatakan hak Abu Bakar yang besar dan istimewa, dan menyebutkan pula kelebihan dan jasanya. Kemudian dia pergi kepada Abu Bakar lalu berbai'ah kepadanya. Orang pun pergi kepada Ali, lalu mereka berkata, engkau betul dan engkau telah melakukan yang baik. Orang ramai pun baik hampir kepada Ali apabila Ali menghampiri perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Seterusnya riwayat daripada Aisyah lagi, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kepada Urwah bahawa Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah minta dengan Abu Bakar selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia membahagikan kepadanya pusakanya daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada harta faid yang Allah kurniakan kepadanya. Abu Bakar kata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurath, kami tidak dipersakai, apa yang kami tinggal menjadi sedekah. Qala, perawi berkata, Fatimah hidup selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Fatimah tak minta Abu Bakar, minta dengan Abu Bakar bahagiannya daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa harta di Khaybar dan Fadak dan sedekahnya di Madinah. Abu Bakar tidak mahu memberikan kepadanya, dan Abu Bakar berkata, aku tidak mahu meninggalkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat selama ini, melainkan aku akan lakukannya. Aku takut kalau aku meninggalkan apa-apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan sesat, aku akan melencong. Adapun sedekahnya di Madinah,
Umar memberikannya kepada Ali dan Abbas. Kemudiannya Ali menguasainya. Adapun harta Khaybar dan Fadak, Umar memegang kedua-duanya. Dan beliau berkata, huma sadaqatu Rasulillah, kedua-duanya adalah sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya harta-harta ini untuk menyempurnakan hak-hak yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk keperluan baginda. Kedudukan harta-harta itu kemudiannya terserah kepada orang yang memerintah, yang mengambil alih pemerintahan. Qala fahuma ala dhalika al-yawm. Umar berkata, kedua-dua harta itu, yakni harta Khaybar dan Fadak, ala dhalika, mengikut seperti dulu hingga ke hari ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, warathati, pewaris-pewarisku tidak boleh membahagi dinar ma taraktu, apa yang aku tinggal selepas daripada yakni selain daripada keperluan nafkah isteri-isteriku dan perbelanjaan pegawaiku, fahuwa sadaqah, maka ia menjadi sedekah. Dengan sanad satu lagi pun seperti itu juga. Dan akhirnya riwayat daripada A'raj, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kami tidak dipesakai apa yang kami tinggal menjadi sedekah. Jadi panjang hadis dia ni, panjang. Dan perbincangannya pun panjang. Ini bab hukum fai. Fai ialah harta yang orang Islam dapat daripada orang-orang kafir dengan tidak berlaku sebarang peperangan ataupun pertumpahan darah. Itulah yang dikatakan fai, harta fai. Itulah maksud fai itu. Di dalam Quran pun sebut lagu itu juga. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu ayat. Dalam ayat itu dia sebut tentang fai lah. Apa-apa yang Allah berikan kepada Rasulnya sebagai fai, fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab, itu adalah harta yang kamu tidak pecut kuda kamu dan unta kamu untuk mendapatkannya, tetapi itu adalah harta yang Allah berikan kepada Rasulnya dengan memberi kekuasaan, memenangkan Rasulnya terhadap musuhnya. Itu maksud ayat. Jadi pada hak boleh tu, itulah yang dikatakan fai, dengan tidak ada susah payah, dengan tidak pecuk kuda, dengan tidak perang, dengan tidak gapo. Orang kafir lari misalnya, singgah negeri dia tu ataupun tinggal tempat rumah tangga dia tu. Jadi segala harta yang diperoleh oleh orang Islam tu dipanggil fai. Tapi kalau perang, orang panggil ghanimah, harta ghanimah, rampasan perang. Hukumnya ada beza. Di antara hukum fai dengan hukum ghanimah ada beza. Kalau kita perhati dalam hadis ini, kalau kita perhati dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mana-mana negeri yang kamu datangi atau kamu pergi dan kamu berada di situ, yakni dengan senang, dengan tidak perang, dengan tidak bertumpah darah, fasahmukum fiha, maka bahagian kamu ada pada harta itu. Bahagian kamu ada pada harta itu. Yang ni secara umum, secara umum. Serupa dengan orang-orang lain juga, mana ada dapat habuan lah, ada bahagian daripada harta itu. Dan mana-mana negeri yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya,
yang menentang